Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang kembali ke Saudagar Property Channel. Hari ini saya di Putrajaya. Putrajaya. Tadi saya buat research sikit. Putrajaya rupanya dinamakan sempena Perdana Menteri kita yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Jaya bermaksud kejayaan. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita berada di Danau Suria Perisin 16 Putrajaya. Di belakang saya ada double story banglo corner lot. Hari ini kita akan tour sama-sama kepada PTD government servant. Ini rumah yang bakal anda miliki. Sama-sama kita nantikan tour kali ini. Roll it. Tuan-tuan dan puan-puan, Putrajaya bukannya satu bandar yang memiliki pentadbiran Malaysia di sini. Tetapi Putrajaya menjanjikan suasana yang harmoni jika tuan-tuan dan puan-puan duduk di sini. Wilayah Putrajaya merupakan bandar yang susun aturnya sudah disusun dengan yang menarik sekali. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini double story banglo corner lot ni, inilah dia punya kapos. Kapos ini dah tersedia konkrit imprint dan boleh memuatkan lebih kurang 4 buah kereta side by side. Dah tersedia auto gate untuk tuan-tuan dan puan-puan. Jom kita masuk sama-sama. Banglo Putrajaya mempunyai kiri dan kanan. Rumah ini memang ada tanah kiri dan kanan. Rumah ini juga mempunyai private swimming pool sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, rumah ini berstatus freehold dengan keluasan build up lebih kurang dalam 4,000 dan land area lebih kurang dalam 8,000 square feet. Saya akan letakkan detail dekat bawah, nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok sama-sama. Jom kita ke depan sikit. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan mempunyai kereta lebih daripada 2, tak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Sebab jalan depan ni adalah jalan mati. Tuan-tuan boleh tengok. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak habis lagi. Rumah ini mempunyai CCTV yang sendiri. Rumah ini dibeli tapi belum pernah diduduki lagi. So, saya nak pergi di bahagian kanan rumah ni dulu. Jom. Tanah di bahagian kanannya lebih kurang daripada dinding ke dinding lebih kurang dalam 20 kaki. 20 kaki, tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan letak kemah kenduri tu, boleh saya rasa dalam 3 ke 4 buah kemah kenduri tu boleh muat dekat sini. Jom, let's go. Dekat sini juga, tuan-tuan boleh tengok desain rumah ni yang sangat-sangat moden dan cantik. Boleh tengok Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, rumah ini berstatus individu title dan tuan-tuan boleh renovate ikut keselesaan tuan-tuan dan puan-puan. Jom kita pergi ke bahagian kiri rumah ni. Ada juga tanah dan ada private swimming pool. Let's go. Kalau korang nak jual rumah dengan pantas dan selamat, hubungi kami segera. Followers saya yang dikasihi. Actually saya jarang dapat listing dekat Putrajaya. So hari ni dapat sebuah banglo yang memang cantik untuk tuan-tuan dan puan-puan. Jom ikut saya. Ini adalah sebelah kiri. Tuan-tuan boleh tengok ada satu swimming pool yang sangat-sangat saya rasa cukup untuk family tuan-tuan dan puan-puan mandi dengan selesa, terjun. Wow, best. Duduk kat Putrajaya tuan-tuan dan puan-puan, jabatan-jabatan kerajaan banyak ada dekat sini. Jika tuan-tuan dan puan-puan seorang yang berpangkat tinggi dalam jabatan kerajaan, inilah rumahnya. Inilah rumahnya yang tuan-tuan dan puan-puan boleh duduk dengan paling eksklusif dan selesa. Jom kita tengok. Sekarang kita berada di sebelah kiri rumah ni. Besar tak? Tengok dia punya design tu tuan-tuan dan puan-puan. Nampak dia punya apa?
tingkap kayu-kayu tu dekat situ. Saya sukalah design macam ni, memang cantik. Tak apa, jangan risau. Kita akan masuk dalam sekarang. Let's go. Inilah dia Danau Suria Perisin 16 Putrajaya. Jom masuk sama-sama. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia rumahnya. Saya dimaklumkan rumah ni siap lebih kurang dalam tahun 2023 ke 2024 macam tu. Baru lagi. Rumah ni masih baru lagi. So sekarang kita berada di ruang tamu utama. Tuan-tuan bayangkan ruang tamu utamanya memang cantik, tuan-tuan dan puan-puan. Menghadap swimming pool. Nampak? Menghadap swimming pool. Rumah pun ada point lagi, tak usik pun lagi. So nanti tuan-tuan dan puan-puan masuk, bolehlah pasang lampu apa semua, dah tersedia dah point-point dia. Okey, jom kita ke belah sini. Ni nampak swimming pool. Okey, ni ada satu powder room untuk kegunaan tetamu. Memang cantik, fully tile sampai atas. Dan di bahagian sini, kalau tanya saya, inilah dia dining area dia. Dining area menghadap pool juga, tuan-tuan dan puan-puan. Desainnya saya rasa memang comfortable dan sangat menarik. Tuan-tuan dan puan-puan, macam mana? Macam mana sekarang dengan rumah Danau Suria Perisin 16 Putrajaya ni? Jom. Okey, so dekat bahagian sini ada satu pintu yang kita boleh akses keluar ke swimming pool. Okey, boleh pergi swimming pool. Nampak? Dan ada satu bilik di bawah yang sangat besar, boleh meletakkan queen bed size, dan ada satu private toilet fully tile, dan ada satu private toilet. Jom kita ke bahagian dapur dia. Ini adalah bahagian dapur kering dia. Dapur dia saya komen sikit, tuan-tuan dan puan-puan. Dia memang agak kecil, tapi kita boleh renovate ke belah kiri, ke belah sana, tak ada masalah, masih ada tanah. Memang kecil sikit. Ada bagi dual sink. Okay, so ada plug point dekat sini, dan dekat sini ada satu pintu yang kita boleh tutup. Okay, kita boleh tutup, kita boleh buka. Ini pun ada satu pintu, dan ini adalah dapur basah dia. Dapur basah dia. Okay, dan kita boleh terus ke sini, bahagian sini. Okay, dapur basah. Kita ada laundry area, dan boleh terus ke pintu belakang. Daripada belakang boleh terus akses ke pintu ni, tuan-tuan dan puan-puan. So maksudnya dekat sini kalau tuan-tuan dan puan-puan nak bawa barang basah terus ke bahagian dapur, boleh guna terus pintu ni di belakang. Okey, jom masuk balik. Dan dekat sini ada satu bilik maid. Ni bilik maid tuan-tuan. Siap ada toilet lagi. Ada toilet. Siap ada toilet. Okey. Berdekatan sekolah kita ada SK Perisin 16, SMK Perisin 16. Sekarang kita berada di level 1 Danau Suria Perisin 16 Putrajaya. So nampak level 1 dia. Yang menariknya dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, tengok sekitar saya ni, cermin ni yang menampakkan rumah ini semua terang benderang. Dekat bahagian tangga dengan kombinasi color warna coklat dan kuning cair ini, menampakkan rumah ini nampak klasik dan moden. Tuan-tuan dan puan-puan, ini sekarang kita menuju ke master bedroom. Untuk bilik, total bilik ada 5+1 campur bedroom, dan bilik air ada 6+1 campur dengan tadi powder room. Okey, jom sekarang kita pergi ke bahagian master bedroom dia. Let's go. Tuan-tuan dan puan-puan, memang sangat besar tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Boleh letak king bed size. Okay, ada toilet juga, master bedroom. So dekat sini bagi saya dia boleh letak, kita panggil wardrobe lah, nak buat wardrobe ke apa. Dan tingkap-tingkap ni memang sangat special tuan-tuan dan puan-puan. Mana dia dapat beli ni saya pun tak tahu. Boleh nampak terus ke bahagian swimming pool dekat bahagian bawah tu. Boleh nampak swimming pool dekat bahagian bawah tu. Memang cantik, dengan ada folding door dekat sini, boleh tutup kan. Cantik tuan-tuan dan puan-puan. Inilah dia rumah selera orang-orang kita, orang-orang Melayu yang bekerja kerajaan di Putrajaya. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang saya berada di toilet utama dia. Ada bathtub mandi dengan penuh selesa, siap diasingkan, tempat shower dan tandas. Tuan-tuan dan puan-puan, toilet dia super sangat besar. Pintu yang digunakan pun bukan pintu yang biasa yang tahan air. Tuan-tuan dan puan-puan, jom kita ke bilik
selebihnya. Let's go. Sekarang kita berada di living area bahagian atas. Okey, dia dah sediakan soket untuk TV. Tu anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan boleh lepak-lepak dekat sini dan dapat juga view swimming pool dekat bahagian bawah tu, boleh nampak swimming pool. Menarik, sangat menarik. Kalau duduk dekat Putrajaya ni, sekolah-sekolah kerajaan memang banyak, tuan-tuan dan puan-puan. Dan jika anak-anak tuan-tuan dan puan-puan istimewa, autism ke apa, dekat Putrajaya ada sekolah-sekolah yang begitu, yang disediakan oleh kerajaan. Saya tahu sebab saya ada klien yang macam tu yang beli sebelum ni dengan saya. Jom. Ada 3 bilik lagi balance. Kita pergi bilik ni dulu. Okey. Masih boleh memuatkan queen bed size, tuan-tuan dan puan-puan. Dah tersedia laminate flooring dan ada satu toilet yang fully tile sampai ke atas. Memang cantik, memang ngam untuk anak, perempuan, tuan-tuan dan puan-puan. Jom, let's go ke bilik seterusnya. Tuan-tuan, inilah dia bilik seterusnya. Boleh juga memuatkan queen bed size. Bilik ini agak memanjang sikit. So ada juga satu privacy toilet sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf agak gelap sebab rumah ini masih tidak dipasang lampu lagi. Tengok, okey. Jom kita ke bilik yang terakhir. Let's go. Ini adalah bilik yang terakhir kat rumah ni. Let's go. Ini menghadap di sebelah kanan rumah ni. Masih boleh memuatkan queen bed size, tuan-tuan dan puan-puan. Dan ada toilet yang fully tile sampai ke atas. Kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan, rumah ini cukup kalau ada 5 bilik. Jika tuan-tuan dan puan-puan mempunyai isi rumah lebih kurang dalam 4 ke 5 orang, memang cukup setiap seorang satu bilik. Tuan-tuan dan puan-puan, jom let's go kita ke bawah semula. Dengan land area 8,854 square feet dan build up lebih kurang dalam 4,852 square feet. Menjanjikan rumah ini memang salah satu yang terbesar di Presin 16 Putrajaya. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana tour kita kali ini? Saya minta tuan-tuan dan puan-puan komen, like dan share dekat video saya. Terima kasih kerana menyokong dan tengok tour kali ini sampai habis. Macam saya ingatkan, bagi pegawai-pegawai kerajaan, PTD boleh memiliki rumah di Danau Suria Presin 16 Putrajaya ini. Tuan-tuan dan puan-puan, itu saja tour kita kali ini. Saya Nabil Osman, Saudagar Property Channel. Assalamualaikum. Kalau korang nak jual rumah dengan pantas dan selamat, hubungi kami segera.